Semua, ada perkara yang tidak masuk akal telah berlaku. Adakah ini benar-benar boleh berlaku? 12 wanita kaya kelas atasan yang tinggal di New York mula enggan pulang selepas hanya 5 hari berada di Kuala Lumpur. Cik Catherine Hamilton, 72 tahun, seorang pelabur bank Wall Street, keluar dari kedai serbaneka di Bukit Bintang pada jam 11 malam, lantas menarik lengan saya dan menjerit, "Saya tidak mahu pulang. Saya tidak akan kembali ke Amerika." Ibetalah Asamudustran Peace. Tahukah anda, wanita-wanita kelas atasan Amerika yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka di kawasan perumahan mewah New York tanpa sebarang kekurangan, mula menitiskan air mata beberapa jam selepas menjejakkan kaki di bumi Kuala Lumpur. Sistem yang mengejutkan yang mereka saksikan di lapangan terbang. Keselamatan membolehkan seorang wanita berusia 70 tahun pergi ke kedai serbaneka seorang diri pada tengah malam. Dan kos perubatan yang sukar dipercayai yang mereka alami di hospital. Kos perubatan di Amerika boleh membunuh, kata seorang pesara peguam berusia 75 tahun. Suaranya bergetar, katanya yang diluahkan ketika kepulangan mereka telah mencetuskan gegaran dalam industri perubatan Amerika. Berapa banyak wang yang telah dibazirkan oleh pesakit yang dirawat oleh suami saya selama 30 tahun? Apa sebenarnya yang mereka lihat di Kuala Lumpur? Mengapa mereka menangis dan enggan pulang ke Amerika, negara yang mereka yakini adalah yang paling kaya dan paling selamat di dunia sepanjang hidup mereka? Catatan 5 hari ini mendedahkan sisi gelap masyarakat Amerika, menghiasi muka depan The New York Times dan menyebabkan CNN membuat rancangan khas. Sekarang, saya akan menyampaikan kepada anda testimoni mentah daripada pemandu pelancong Malaysia yang menemani mereka secara langsung sepanjang 5 hari yang mengejutkan ini. Sebelum kita mula, jika anda boleh like dan subscribe, ia akan memberikan kuasa besar kepada saya untuk memperkenalkan kebenaran Malaysia yang lain. Selamat sejahtera. Nama saya Rizal. Saya telah berkhidmat sebagai jurubahasa dan pemandu pelancong untuk golongan ultra kaya, berulang-alik antara New York dan Kuala Lumpur selama 15 tahun. Saya belajar di University Columbia, tinggal di New York selama 10 tahun dan telah membawa lebih 50 kumpulan golongan kaya Amerika ke Malaysia setiap tahun. Namun, 5 hari pada November tahun lalu merupakan pengalaman yang paling mengejutkan, paling menyentuh hati dan paling membanggakan dalam kerjaya 15 tahun saya. Hari itu adalah malam Khamis, 15 November 2024. Saya berada di Terminal Antarabangsa Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, menunggu permintaan kecemasan. Telefon berdering. Ia dari pengurus agensi pelancongan. Encik Rizal, pelanggan kali ini istimewa. Kesemuanya adalah 1% teratas dari Upper East Side New York. Jumlah aset bersih minimum mereka ialah 20 juta ringgit setiap seorang. Usia mereka antara 65 hingga 75 tahun. Mereka dalam perjalanan dari Singapura ke New York, tetapi lapangan terbang JFK ditutup kerana ribut salji di pantai timur Amerika, jadi mereka terpaksa dialihkan melalui Kuala Lumpur secara mengejut. Tapi, ada masalah. Mereka memerlukan sekurang-kurangnya 5 hari tinggal di Kuala Lumpur kerana penerbangan sambungan. Dan mereka amat tidak berpuas hati sekarang. Ini kali pertama dalam hidup mereka dipaksa tinggal di Asia tanpa dirancang. Saya perlukan layanan yang sempurna. Satu kesilapan pun boleh menjadi aduan bertaraf antarabangsa. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya tahu secara naluri bahawa ini akan menjadi tugas yang paling sukar dalam kerjaya 15 tahun saya. Pukul 11.15 malam, pintu ketibaan terbuka. Saat saya melihat 12 wanita yang keluar, saya tergamam. Kesemuanya jelas memakai pakaian dan aksesori bernilai jutaan ringgit. Birkin dan Kelly dari Hermes, sut tweed Chanel, gelang Cartier. Walaupun di lapangan terbang, pakaian mereka seperti baru menghadiri majlis di Museum Metropolitan, namun wajah mereka penuh kemarahan dan kebimbangan. Yang berjalan di hadapan ialah Catherine Hamilton, 72 tahun, tinggi 170 cm, rambut perak disikat kemas, sut hitam Chanel, di lehernya, rantai berlian bernilai mungkin jutaan dolar. Suaminya bekas naib Presiden Goldman Sachs dan asetnya dianggarkan melebihi 100 juta ringgit. Sebaik sahaja Catherine melihat saya, dia berkata dengan suara tajam, "Awak pemandu pelancong, awak benar-benar boleh berbahasa Inggeris. Kami berada dalam keadaan terburuk. Tinggal di Kuala Lumpur selama 5 hari adalah perkara paling teruk yang pernah berlaku dalam hidup saya. Bawa kami ke hotel yang selesa secepat mungkin." Seterusnya muncul Margaret Stevenson, 68 tahun, bekas hakim persekutuan dan kini mengetuai organisasi hak asasi manusia terbesar di Amerika. Dia memakai sut seluar Gucci dan beg Prada dengan ekspresi yang jelas tidak senang.
Adakah Kuala Lumpur selamat? Saya dengar bandar-bandar besar di Asia mempunyai banyak jenayah dan dengan usia kami, 5 hari di tempat yang kami tidak tahu bahasanya dan sistem perubatannya, bagaimana? Elizabeth Windsor, 75 tahun, menyambung, isteri kepada pakar kardiologi terkenal dan ahli lembaga Philharmonic New York, berpakaian gaun Dior dan selendang Hermes, dia kelihatan letih. Sejujurnya, kami semua mempunyai masalah kesihatan penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi. Bolehkah hospital di Kuala Lumpur dipercayai? Saya sangsi ia mencapai taraf perubatan Amerika. Beverly Rockefeller, 70 tahun, saudara kepada keluarga Rockefeller yang terkenal, menambah, bagaimana pula dengan aspek kebersihan? Jika kami keracunan makanan dengan makanan Asia, ia boleh mengancam nyawa pada usia kami. Ahli-ahli lain juga meluahkan kebimbangan dan ketidakpuasan hati mereka. Jelas tertulis di wajah mereka, ketakutan, mengapa kami perlu tinggal di negara dunia ketiga seperti Asia. Saya menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan selembut mungkin, tetapi profesional, tolong jangan risau. Kuala Lumpur adalah antara bandar yang paling selamat, paling bersih dan mempunyai taraf perubatan tertinggi di dunia. Mungkin jauh lebih selamat dan selesa daripada New York. Tetapi mata mereka mengatakan, itu mustahil, Catherine mengejek. Lebih selamat daripada New York adalah pusat dunia. Mustahil bandar Asia boleh melebihi itu. Pada detik itu, saya berfikir, suatu hari nanti, pandangan dunia anda akan runtuh sepenuhnya dan anda tidak akan dapat melihat Amerika dengan cara yang sama lagi dan memang itulah yang berlaku. Ketidakpuasan hati mereka berterusan semasa kami mengambil bagasi, melalui kastam dan menuju ke lobi ketibaan. Adakah ini benar-benar lapangan terbang antarabangsa? Adakah tandasnya bersih? Saya mahu cepat ke hotel. Perjalanan ini adalah mimpi ngeri. Namun, saat mereka singgah di tandas, keretakan pertama muncul dalam keyakinan mereka. 5 minit kemudian, Elizabeth keluar dengan ekspresi tidak percaya. Tangannya menggeletar. Mustahil. Adakah ini benar-benar tandas awam lapangan terbang? Ahli-ahli lain juga keluar dari tandas. Semuanya terpegun. Margaret berkata dengan suara bergetar, tempat duduk tandasnya hangat. Penutupnya automatik dan bidet berfungsi dengan sempurna. Kualiti kertas tandasnya setaraf hotel mewah. Dan yang paling penting ia lebih bersih daripada hotel. Beverly menambah, tandas di lapangan terbang JFK kotor, berbau, lantai basah dan tiada kertas tandas. Tetapi di sini, Catherine berkata dengan suara perlahan, inikah lapangan terbang Asia? Saya tersenyum. Ini baru permulaan. Kami menuju ke tempat teksi. Saya sengaja menempah teksi biasa, bukan kereta sewa mewah, kerana saya mahu mereka mengalami Malaysia yang sebenar. Sebuah teksi tiba. Sebuah sedan Toyota hitam. Pemandu keluar dan membongkok hormat, seorang lelaki berusia hampir 70 tahun. Dia memakai sarung tangan putih, uniform biru tua dan kelihatan rapi. Yang mengejutkan, dia menyambut kami dalam bahasa Inggeris, walaupun tidak sempurna. Selamat malam, puan-puan. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Pemandu itu menyusun setiap beg pakaian dengan teliti ke dalam bak kereta, membuka pintu tempat duduk belakang dan memastikan setiap orang selesa. Sebaik sahaja mereka masuk ke dalam kereta, kesemua mereka terdiam. Bahagian dalam kereta bersih seperti baru, lengkap dengan kain penutup renda putih di tempat duduk, tiada sehelai sampah pun di lantai, dan bau wangi yang lembut. Ia seperti duduk di lobi hotel mewah. Margaret berbisik kepada saya, teksi di New York berbau busuk, kotor, tempat duduknya koyak, dan pemandunya biadab. Apa ini? Yang lebih mengejutkan ialah layanan pemandu. Setiap kali berhenti di lampu isyarat, dia akan melihat kami melalui cermin pandang belakang dan bertanya dalam bahasa Inggeris, penyaman udara okey, perlu muzik, tingkap buka? Dia juga menerangkan laluan dari KLIA ke KLCC dalam bahasa Inggeris yang mudah. Kita guna lebuh raya, lebih kurang 40 minit. Pemandangan malam cantik. Seorang pemandu Malaysia berusia 70 tahun mengambil berat sebegitu rupa dan berusaha keras bertutur dalam bahasa Inggeris. Pemandangan ini membuatkan 12 wanita itu terdiam. Kereta memasuki Lebuh Raya Max. Pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang di luar tingkap. Jalan yang diselenggara dengan sempurna, lampu-lampu bangunan pencakar langit yang tidak berkesudahan dan lampu neon yang tersusun rapi. Dan yang paling penting, walaupun sudah melepasi pukul 11 malam, bandar itu terang dan penuh kehidupan. Beverly berkata dengan suara bergetar, inikah bandar Asia? Ia lebih cantik daripada Manhattan. Elizabeth menekan wajahnya ke tingkap dan berkata, lihat itu. Seorang wanita berjalan seorang diri, lewat malam begini, sambil melihat telefonnya.
Dia tidak kelihatan takut sama sekali. Memang benar, di jalan, terdapat seorang wanita muda berjalan seorang diri, seorang pelajar kolej keluar dari kedai serbaneka, seorang wanita bersut yang kelihatan seperti baru pulang dari kerja. Tiada sesiapa yang berhati-hati dengan persekitaran mereka. Tiada siapa yang tergesa-gesa. Margaret berkata dengan terpinga-pinga, di New York, seorang wanita berjalan seorang diri pada waktu begini ibarat cubaan membunuh diri. Saya tidak akan membiarkan anak perempuan saya keluar seorang diri selepas pukul 8 malam. Catherine memandang keluar tingkap dan berkata perlahan, adakah kami telah tersilap sesuatu? Pukul 11.50 malam, kami tiba di sebuah hotel di KLCC. Semasa kami hendak keluar dari kereta, pemandu turun dahulu dan memegang tangan setiap orang, membantu mereka keluar dengan selamat. Seorang pemandu berusia 70 tahun memegang tangan penumpang berusia 70 tahun seperti melayan seorang puteri. Dia juga menurunkan setiap beg pakaian dengan berhati-hati dan membawanya ke pintu masuk hotel. Apabila kami hendak membayar tambang, perkara yang lebih mengejutkan berlaku. Meter menunjukkan RM160. Elizabeth terkejut. Dari lapangan terbang ke Manhattan, teksi berharga sekurang-kurangnya RM070, $250 dan itu dengan layanan 1010 kualiti ini dan 1010 kebersihan ini. Pemandu itu membongkok hormat dan berkata dalam bahasa Inggeris, selamat menikmati penginapan di Kuala Lumpur. Terima kasih banyak dia memerhati kami sehingga kami benar-benar masuk ke hotel. Selepas kereta itu hilang dari pandangan, Catherine berbisik, pemandu itu lebih tua daripada kita, tetapi cara dia bekerja, kebanggaan itu. Apa bezanya dengan pemandu teksi New York yang biadab, menjerit dan meminta tip? Kami memasuki lobi hotel salah satu hotel berprestij di KLCC. Penjaga pintu membongkok hormat dan menyambut kami dalam bahasa Inggeris yang sempurna. Selamat malam, puan-puan. Selamat datang ke The Majestic, Mandarin Oriental. Semoga hari anda menyenangkan. Lobi itu indah, bersih dan sunyi. Walaupun hampir tengah malam, semua kaki tangan tersenyum dan tidak kelihatan letih sedikit pun. Satu lagi kejutan menanti di meja penyambut tetamu. Kaki tangan wanita yang menguruskan daftar masuk, yang kelihatan berusia lewat 40 komoan, mengendalikan semuanya dalam bahasa Inggeris yang sempurna dan dengan pertimbangan yang luar biasa. Puan-puan, saya harap perjalanan anda lancar. Mengambil kira umur dan keadaan kesihatan anda, kami telah membuat beberapa pengaturan khas. Pertama, semua bilik anda terletak di tingkat rendah, berhampiran dengan lift. Kami telah mengambil kira untuk memudahkan anda berpindah sekiranya berlaku kecemasan. Kami juga telah memasang tambahan palang keselamatan di bilik mandi. Setiap bilik dilengkapi dengan alat pengukur tekanan darah dan termometer. Kami juga telah menyediakan panduan dengan senarai kenalan kecemasan dalam bahasa Inggeris, maklumat hospital berdekatan dan lokasi farmasi. Untuk sarapan, kami boleh menyediakan pilihan rendah gula dan rendah garam untuk hidangan Melayu dan Barat, jika anda mahu. Beverly bertanya dengan suara bergetar, bagaimana awak tahu tentang usia dan keadaan kesihatan kami? Kaki tangan itu tersenyum lembut. Kami mengesahkan kumpulan umur anda daripada maklumat tempahan dan telah menyediakan pertimbangan yang biasa diperlukan oleh pelanggan warga emas. Ini adalah asas budi bahasa kami. Margaret berkata dengan terpinga-pinga, saya tidak pernah menerima layanan sebegini di Hotel 5 Bintang di New York. Saya mengiringi Catherine ke biliknya. Sebaik sahaja pintu dibuka, Catherine berhenti. Bilik itu bersih, dengan pencahayaan yang menenangkan dan pemandangan malam KLCC dari tingkap. Tetapi apa yang menyentuh hati Catherine ialah perhatian terhadap perincian. Ketinggian katil ditetapkan pada paras yang mudah untuk warga emas bangun, tiada langsung tangga atau halangan yang boleh menyebabkan tersandung di laluan ke bilik mandi. Palang keselamatan telah dipasang di tempat yang sempurna di bilik mandi, seperti yang dijanjikan. Tandas moden dengan bidet automatik. Tikar anti gelincir di dalam tap mandi. Terdapat label kenalan kecemasan yang besar dalam bahasa Inggeris pada telefon bilik dan di atas meja terdapat panduan sumber warga emas. Panduan itu sangat terperinci, hospital berdekatan, farmasi, kenalan kecemasan, laluan berjalan kaki yang selamat dan restoran mesra warga emas semuanya disenaraikan. Catherine duduk di katil, melihat sekeliling dan tiba-tiba mula menangis. Mengapa? Saya bertanya dengan lembut Cik Catherine. Dia mengesat air matanya dan berkata, saya mempunyai aset lebih 100 juta ringgit. Saya telah tinggal di hotel paling mewah di New York berkali-kali. Tetapi tiada sesiapa yang pernah mengambil berat tentang usia saya. Tiada sesiapa yang berfikir saya mungkin akan jatuh. Tiada sesiapa yang membayangkan saya mungkin menghadapi kecemasan. Tetapi di sini, mereka benar-benar bimbang tentang saya sebelum saya membayar wang. Apa ini?
Malam itu, telefon bimbit saya tidak berhenti berdering. Saya menerima mesej daripada kesemua 12 orang secara berturut-turut. Bilik ini menakjubkan. Tandas ini sukar dipercayai. Palang keselamatan bilik mandi berada di tempat yang sempurna. Ketinggian katil ini sempurna untuk bangun. Saya melihat keluar tingkap, seorang wanita berjalan seorang diri, walaupun pada tengah malam. Dan pada pukul 12.30 pagi, saya menerima panggilan daripada Catherine. Encik Rizal, maafkan saya tahu sudah larut malam, tetapi saya perlu beritahu awak, suaranya bergetar. Saya sedang melihat keluar tingkap bilik saya sekarang. Sudah pukul 12.30 tengah malam, tetapi masih ada orang di jalan. Seorang wanita berjalan seorang diri ke kedai serbaneka. Seorang gadis remaja memakai fon telinga, berjalan tanpa berhati-hati sedikit pun. Di New York, seorang wanita tidak mungkin keluar seorang diri pada waktu begini. Cucu saya berumur 20 tahun, tetapi saya tidak akan membenarkan dia keluar seorang diri selepas pukul 8 malam. Kami perlu memanggil teksi door-to-door kerana ia berbahaya. Tetapi di sini, malah wanita berusia 70 konon-an berjalan seorang diri. Ada orang yang membawa anjing berjalan-jalan, tiada sesiapa yang takut, tiada sesiapa yang tergesa-gesa. Kemudian dia mula menangis. Apa yang kami, orang Amerika, telah hilang. Kami sepatutnya negara terkaya di dunia. Tetapi mengapa kami tidak boleh berjalan dengan bebas pada waktu malam walaupun pada usia 70 tahun? Kami ada banyak wang. Tetapi kami tidak boleh membeli keselamatan. Kami tidak boleh membeli kebebasan. Kami tidak boleh membeli ketenangan fikiran ini, bukan? Saya tidak dapat menjawab. Saya hanya mendengar suaranya yang menangis di hujung talian. Dan pada saat ini, saya yakin 5 hari ini akan mengubah kehidupan mereka sepenuhnya dan ia akan mencetuskan gelombang besar dalam masyarakat Amerika. Keesokan paginya, pukul 7 pagi, walaupun waktu temu janji ialah pukul 9 pagi, saya menerima mesej daripada semua orang. Kami sudah bangun. Kami mahu melihat Kuala Lumpur secepat mungkin. Mari kita bertolak sekarang. Ekspresi kebimbangan dan ketidakpuasan hati malam tadi telah hilang sepenuhnya dan mata mereka penuh dengan jangkaan dan kegembiraan. Kami bersarapan di restoran hotel. Ia adalah bufet Melayu dan Barat dan kandungannya mengagumkan semua orang. Apa yang paling mengejutkan ialah setiap hidangan mempunyai penerangan terperinci dalam bahasa Inggeris. Nasi lemak sambal ini, makanan fermentasi yang baik untuk usus. Kandungan garam 30% sahaja daripada pengambilan harian yang disyorkan. Ikan bakar ini, kaya dengan omega-3, sangat baik untuk penyakit jantung. Ulam-ulaman ini, membantu mencairkan darah, mencegah osteoporosis. Selain itu, seorang kaki tangan yang berkelayakan sebagai pakar pemakanan sentiasa beredar dan menawarkan nasihat peribadi. Elizabeth, isteri pakar kardiologi, bertanya, suami saya pakar kardiologi dan saya juga berpengetahuan tentang perubatan. Makanan ini sempurna. Rendah kalori, rendah garam, tinggi omega-3. Jauh lebih baik daripada diet barat di Amerika. Sarapan hotel di New York hanya ada bacon, sausage, pancake, sirap semuanya tinggi kalori dan tidak sihat. Tetapi di sini, semua pilihan adalah sihat. Margaret menambah. Dan ia sungguh sedap. Saya fikir makanan sihat tidak akan sedap, tetapi ini. Selepas sarapan, saya menerangkan jadual hari ini. Hari ini, kita akan merasai pengangkutan awam Kuala Lumpur. Kita akan bergerak menggunakan LRT, MRT. Wajah semua orang serta-merta menjadi tegang. Catherine berkata, LRT, kami sentiasa bergerak dengan kereta yang dipandu pemandu seumur hidup kami. Saya tersenyum. Untuk mengetahui Kuala Lumpur yang sebenar, adalah penting untuk merasai pengangkutan yang digunakan oleh rakyat setiap hari. Saya menjemput anda untuk merasai LRT, MRT Kuala Lumpur yang dikagumi dunia. Walaupun enggan, semua bersetuju. Kami tiba di pintu masuk stesen LRT KLCC. Apabila mereka melihat tangga, Beverly, yang mempunyai masalah lutut, kelihatan risau. Tetapi dia segera melihat papan tanda lift. Lift dan eskalator tersedia sepenuhnya. Seorang kaki tangan stesen segera menghampiri kami. Seorang lelaki berusia 50-an, pelancong asing, lift ada di sana. Saya akan tunjukkan jalannya. Dia membawa kami ke lift, mengesahkan destinasi kami dan menerangkan dengan teliti platform mana yang perlu kami tuju dalam bahasa Inggeris yang mudah. Margaret berkata kepada saya dengan terpinga-pinga, di LRT New York, kaki tangan stesen tidak akan datang membantu warga asing dengan sendiri. Apabila kami turun ke platform, semua orang terdiam. Stesen itu sangat bersih, lantainya berkilat, dindingnya bersih dan tiada sampah pun di lantai.
Pencahayaan terang ia lebih seperti pusat membeli belah daripada stesen kereta api bawah tanah, Elizabeth berkata sambil menggeletar. LRT New York gelap, kotor, berbau busuk, dinding penuh grafiti dan ada gelandangan tidur. Tetapi ini, apabila kami tiba di platform, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Walaupun ia adalah waktu puncak, semua orang beratur dalam dua barisan dengan teratur. Mengikut tanda kedudukan menaiki di lantai, ia sempurna. Beverly berkata dengan ekspresi tidak percaya. Mustahil, tiada siapa yang menolak, tiada siapa yang cuba memotong barisan. Kereta api tiba. Apabila pintu dibuka, orang ramai secara semula jadi berpecah ke dua sisi, memberi laluan kepada penumpang untuk turun. Hanya selepas semua orang keluar, barulah proses menaiki bermula. Margaret memegang lengan saya dan berkata, ini sukar dipercayai, di LRT New York, sebaik sahaja pintu dibuka, semua orang berebut dan menolak masuk. Apakah peraturan ini? Sesuatu yang lebih mengejutkan berlaku apabila kami hendak menaiki. Apabila mereka melihat kumpulan warga emas kami, anak-anak muda mula menyerahkan tempat duduk mereka. Seorang lelaki berusia 20-an berdiri dengan gerakan semula jadi dan menawarkan tempat duduknya kepada Catherine. Sila duduk. Catherine terkejut dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Di stesen berikutnya, seorang lelaki tua yang bertongkat masuk, seorang remaja yang sedang duduk serta-merta bangun dan menyerahkan tempat duduknya. Ia bukan paksaan, tetapi sesuatu yang semula jadi, sebagai perkara yang wajar. Elizabeth berkata kepada saya dengan mata berkaca. Saya telah hidup 70 tahun di New York. Saya telah menaiki LRT beribu-ribu kali. Tetapi saya tidak pernah melihat seorang pun anak muda menyerahkan tempat duduk mereka kepada warga emas. Bahagian dalam kereta api juga penuh dengan kejutan. Walaupun sesak pada waktu puncak, ia senyap. Tiada sesiapa yang bercakap kuat. Tiada sesiapa yang bercakap di telefon. Kebanyakan orang melihat telefon bimbit atau membaca buku dalam diam. Dan yang paling penting, bahagian dalamnya sangat bersih. Tiada sampah pun di lantai, tempat duduk bersih dan pemegang tangan berkilat. Tiada grafiti atau kerosakan langsung. Beverly berbisik. LRT New York bising, kotor, tempat duduknya koyak, lantai penuh sampah dan kadang-kadang ada tikus. Tetapi ini, ia seperti gerabak baru. Kami tiba di stesen Pasar Seni. Kami menggunakan lift lagi untuk naik ke permukaan. Di hadapan lift, seorang wanita muda melihat kami dan membiarkan lift berlalu. Silakan dahulu, katanya dalam bahasa Inggeris. Margaret berbisik, di Amerika, orang muda akan berebut masuk dahulu dan warga emas akan diketepikan. Apakah jenis pendidikan yang diterima oleh orang di negara ini? Kami keluar ke Jalan Pasar Seni, Dataran Merdeka. Pukul 9 pagi. Pagi hari bekerja, sibuk dengan orang yang pergi bekerja dan membeli belah, dan semua orang tergamam. Di mana-mana di jalan, wanita tua, yang kelihatan berusia 70-an dan 80-an, berjalan dengan bertenaga. Dan kesemuanya memakai pakaian yang cantik, dengan postur yang baik dan ekspresi yang yakin. Catherine merenung seorang wanita tua. Wanita ini kelihatan hampir 80 tahun, tetapi dia memakai blaus merah jambu pucat dan skirt hitam, memegang beg tangan, dan berjalan dengan anggun dengan belakang yang lurus. Catherine berkata dengan suara bergetar, lihat wanita itu. Dia sebaya dengan kami, atau lebih tua, tetapi keyakinan itu, keanggunan itu, dan yang paling penting, dia berjalan di bandar seorang diri tanpa rasa takut sedikit pun. Di New York, pada usia kami tidak berani keluar seorang diri. Kami sentiasa memerlukan seseorang menemani atau kereta door to door. Elizabeth menunjuk ke wanita tua lain. Wanita di sana, dan di sana, dan di sana juga. Mereka semua berjalan dengan bangga seorang diri, membeli belah. Masuk ke kafe. Tiada sesiapa yang menyasarkan mereka. Tiada sesiapa yang memandang rendah kepada mereka. Beverly menitiskan air mata. Inilah kebebasan yang sebenar. Kebebasan yang tidak boleh dibeli di New York, walaupun dengan wang. Semasa kami meneruskan perjalanan, kami menunggu di lampu isyarat di persimpangan. Kemudian, seorang lelaki cacat penglihatan muncul, memegang tongkat putih. Dia kelihatan berusia 70-an. Apabila lampu bertukar hijau, seorang lelaki korporat berbayu, kemeja secara semula jadi menghampiri dan menghulurkan lengannya. Lelaki cacat penglihatan itu memegang lengannya dengan kebiasaan, dan kedua-duanya melintas jalan dengan selamat. Sebaik sahaja mereka tiba di seberang, lelaki korporat itu membongkok hormat dan beredar seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Margaret melihat dengan terpinga-pinga. Itu. Tiada siapa yang memintanya. Dia membantu secara semula jadi, sebagai perkara yang wajar.
Saya menjelaskan, di Malaysia, membantu orang yang dalam kesusahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, tetapi sebagai perkara yang wajar. Elizabeth berkata sambil menangis, di New York, semua orang hanya fikirkan diri mereka sendiri. Tiada sesiapa yang membantu orang lain. Mereka dingin, tidak mahu terlibat. Pukul 10 pagi, kami memasuki sebuah butik batik yang terkenal. Kedai itu indah, seperti galeri seni. Seorang jurujual wanita yang kelihatan berusia lewat 50-an menyambut kami dalam bahasa Inggeris yang sempurna. "Selamat pagi. Boleh saya bantu?" Catherine berkata, "Kami berusia 70-an, mungkin sudah terlambat, tetapi adakah anda mempunyai apa-apa cadangan?" Jurujual itu tersenyum mesra. "Tidak pernah terlambat. Kulit dan gaya wanita berusia 70-an mempunyai kecantikan tersendiri. Biar saya bantu anda menyelahkan kecantikan itu." Dia meluangkan masa 30 minit untuk menganalisis kulit dan gaya setiap orang dengan teliti. Dia menggunakan kaca pembesar untuk mengukur kandungan lembapan dan mengesahkan tekstur kulit. Yang mengejutkan, dia tidak memaksa kami membeli produk yang mahal, malah berkata, "Produk jarak pertengahan ini sesuai untuk kulit anda." Produk yang mahal tidak semestinya yang terbaik. Apa yang penting ialah ia sesuai dengan kulit anda. Dia kemudian dengan sabar mengajar kami kaedah penjagaan kulit untuk wanita berusia 70-an. Ini pada waktu pagi, ini pada waktu malam, dan ini sekali seminggu. Pelindung matahari setiap hari. Elizabeth berkata dengan terharu. Di kedai serbaneka New York, jurujual sentiasa menolak produk yang paling mahal untuk komisen mereka, bukan untuk kepentingan pelanggan. Tetapi di sini, dia benar-benar memikirkan tentang kami. Jurujual itu berkata, "Puan-puan, usia tidak penting untuk kecantikan. Yang penting ialah anda menjaga diri anda. Kecantikan berusia 70 sen mempunyai sinarnya tersendiri. Sila berbangga dengan diri anda." Catherine mula menangis. "Tiada sesiapa yang pernah berkata begitu kepada saya. Di New York, wanita berusia 70-an adalah invisible, tidak kelihatan. Tiada siapa yang melihat kami. Tiada siapa yang mengiktiraf kecantikan kami. Tetapi di sini, mereka benar-benar mahu mencantikkan kami walaupun pada usia 70-an. Saya telah menempah restoran mewah Melayu, Nyonya di kawasan Bukit Bintang. Apabila kami masuk, kami disambut oleh Datuk Seri pemilik, pengurus yang kelihatan berusia 70-an, memakai baju kurung atau kebaya yang anggun. Posternya tegak dan dia mempunyai senyuman yang tenang dan tata cara yang sempurna. Catherine berbisik kepada saya, "Wanita itu, dia lebih tua daripada kita. Tetapi kecantikan itu, darjat itu, sikap yang bermaruah itu, apa yang kami silap?" Ketika kami diiringi ke bilik peribadi, Datuk Seri itu bertanya tentang keadaan kesihatan setiap orang dengan teliti. "Adakah anda mempunyai alahan? Adakah anda mempunyai sekatan makanan?" Beverly, yang menghidap diabetes, berkata dengan takut-takut, "Saya menghidap diabetes dan saya perlu mengawal gula." Datuk Seri itu tersenyum lembut dan berkata, "Faham, saya akan memberitahu tukang masak untuk menyediakan menu khas dengan gula yang dikawal, tiada caj tambahan." Margaret, yang mempunyai tekanan darah tinggi, berkata, "Saya perlu mengawal garam." "Faham. Kami akan menyediakan hidangan dengan garam yang dikawal, menggunakan keenakan rasa daripada rempah dan bahan semula jadi." Elizabeth, yang mempunyai masalah jantung, menyambung, "Saya mempunyai masalah jantung dan saya perlu mengawal lemak." "Faham. Kami akan menyediakan menu dengan kurang lemak, memfokuskan kepada hidangan kukus." Semua orang terkejut. Mereka melayan pesanan khas tanpa sebarang rasa tidak senang, tidak mengenakan caj tambahan, malah gembira untuk membantu. 20 minit kemudian makanan dihidangkan. Mereka terdiam. Setiap hidangan dihidangkan dengan cantik seperti karya seni. Bunga-bunga musim diletakkan di sisi dan setiap pinggan mangkuk berbeza dan harmoni. Hidangan diabetes Beverly, hidangan rendah garam Margaret dan hidangan rendah lemak Elizabeth tidak kelihatan seperti makanan sekatan. Ia dihidangkan dengan cantik dan menyelerakan seperti hidangan lain. Elizabeth mengambil penyepit dengan tangan yang menggeletar dan menggigit sedikit. Kemudian air mata mengalir. Ini. Ahli-ahli lain mula makan dan semua orang mula menangis. Beverly berkata sambil menangis, "Sudah 10 tahun sejak saya didiagnosis dengan diabetes dan makan telah menjadi kesakitan. Makanan diabetes di Amerika tidak mempunyai rasa, seperti hukuman, tetapi ini. Ia sungguh sedap dan sangat cantik. Saya tidak pernah berasa begitu gembira semasa makan." Margaret juga menangis. "Hidangan rendah garam, saya juga mempunyai rasa yang kaya. Keenakan rasa daripada kuah yang dalam, rasa bahan-bahan semula jadi, makanan yang begitu memuaskan."
di Amerika. Selepas makan, Datuk Seri itu muncul lagi dan menyerahkan bungkusan kecil kepada setiap orang. Ini kuih Melayu untuk pencuci mulut. Untuk puan yang menghidap diabetes, kami menyediakan kuih istimewa tanpa gula. Beverly membuka bungkusan itu dengan tangan yang bergetar. Di dalamnya terdapat kuih muih yang cantik. Ia dibuat tanpa gula, tetapi sangat indah. Beverly berdiri dan membongkok hormat kepada Datuk Seri itu. Terima kasih, terima kasih. Awak melayan saya sebagai manusia, bukan sebagai pesakit, tetapi sebagai seorang wanita. Datuk Seri itu tersenyum lembut. Pelanggan kami semua adalah istimewa. Sama ada anda mempunyai penyakit atau tidak, setiap seorang daripada anda adalah individu yang mulia, layak menerima layanan terbaik. Pukul 4 petang. Semasa kami meneruskan perjalanan, insiden tiba-tiba berlaku. Elizabeth tersandung pada tangga di kaki 5 dan jatuh. Wanita berusia 75 tahun itu memukul lututnya dengan kuat dan tidak dapat bangun. Saya segera menghubungi 999. Operator bertindak balas dalam bahasa Inggeris yang sempurna, mengesahkan lokasi yang tepat dan berkata mereka akan menghantar ambulans serta-merta. Orang ramai di sekeliling segera berkumpul. Seorang lelaki berusia 50-an menanggalkan jaketnya dan meletakkannya di bawah Elizabeth. Seorang wanita berusia 30-an menghulurkan air botol yang dibawanya. Seorang wanita berusia 70-an memegang tangannya dengan lembut dan memberinya kata-kata semangat. Tiada sesiapa yang mengambil gambar dengan telefon bimbit mereka. Tiada sesiapa yang kelihatan terganggu. Semua orang benar-benar bimbang. Catherine berkata kepada saya, di New York, tiada siapa yang akan membantu. Semua orang hanya akan merakam dengan telefon bimbit dan memuat naik ke media sosial. Tetapi di sini. 5 minit kemudian, ambulans tiba, 3 paramedik. Mereka bekerja dengan kerjasama yang sempurna. Seorang memeriksa keadaan Elizabeth, seorang mengukur tanda vital dan seorang menerangkan keadaan kepada kami dalam bahasa Inggeris. Dia memukul lututnya dengan kuat, mungkin patah tulang. Perlu pemeriksaan terperinci di hospital. Cara mereka meletakkan Elizabeth di atas pengusung sangat berhati-hati. Adakah anda berasa sakit? Di mana yang paling sakit? Kami akan gerakkan sedikit sekarang. Sila beritahu kami jika anda berasa sakit. Pertimbangan mereka terhadap warga emas kelihatan dalam setiap pergerakan. Bahagian dalam ambulans dipenuhi dengan peralatan perubatan terkini. Margaret berkata kepada saya, ambulans di New York lama, kotor dan peralatannya tidak mencukupi. Tetapi ini, ia seperti dilengkapi dengan peralatan hospital terkini. Kami tiba di hospital, sebuah pusat perubatan antarabangsa terkemuka di KL 18 minit selepas panggilan dibuat. Di pintu masuk hospital, kejutan seterusnya menanti. Terdapat kaunter khas untuk pesakit asing di penerimaan kecemasan dan kaki tangan yang fasih berbahasa Inggeris sedang menunggu. Sila beritahu kami keadaan kecederaan anda. Adakah anda mempunyai insurans? Kami boleh menguruskan insurans Amerika. Semua prosedur berjalan dengan sangat lancar. Dokumen adalah minimum dan didigitalkan. Dan 10 minit kemudian, kami diiringi ke bilik pemeriksaan. Seorang pakar ortopedik berusia 40 konang sedang menunggu di bilik pemeriksaan. Yang mengejutkan, dia bertutur dalam bahasa Inggeris yang sempurna. Selamat tengah hari, saya Dr. Lim, pakar ortopedik. Saya menjalani latihan di Harvard. Tolong jangan risau. Kami akan memberikan rawatan yang terbaik. X-ray, MRI, semua ujian selesai dalam masa 30 minit dan keputusannya segera keluar. Nasib baik, tiada patah tulang, hanya lebam lutut dan terselioh ringan. Dia akan pulih dalam masa kira-kira 2 minggu. Selepas ubat tahan sakit dan balutan, rawatan selesai dan kami menuju ke kaunter bayaran. Dan semua orang tergamam. Ambulans, pemeriksaan, X-ray, MRI, ubat-ubatan, RM1,400. Catherine berkata dengan suara bergetar, mustahil. Di New York, ambulans sahaja berharga RM3,000 dan bil hospital sekurang-kurangnya RM10,000. Jumlahnya, ninggulang RM13,000. Tetapi di sini, RM1,400. Margaret bertanya kepada wanita di kaunter bayaran, adakah ini benar-benar semua kos, tiada caj tambahan kerana kami warga asing? Wanita di kaunter bayaran tersenyum lembut, ya. Itu sahaja, di Malaysia, warga asing dan rakyat tempatan membayar kadar yang sama, tiada diskriminasi. Elizabeth mula menangis. Suami saya telah bekerja sebagai pakar kardiologi selama 40 tahun. Hospitalnya mengenakan bayaran berpuluh-puluh ribu ringgit kepada pesakit. Syarikat insurans dan pesakit semua orang menderita, tetapi kami fikir itu betul. Tetapi di sini, kami mendapat rawatan terbaik dengan hanya RM1,400. Apa yang kami, orang Amerika, telah lakukan? Semua orang senyap ketika kami meninggalkan hospital.
Dan Catherine berkata, "Saya tidak mahu pulang ke Amerika lagi. Saya mahu tinggal di sini. Di sini kami dilayan sebagai manusia. Kami boleh hidup dengan maruah, walaupun pada usia tua." 11 wanita lain mengangguk. Hari ketiga, keempat dan kelima, kejutan dan kekaguman berterusan. Kemudahan kedai serbaneka, keselamatan 24 jam, kebaikan jurujual, keindahan taman, warga emas yang bersenam dengan bertenaga. Dan yang paling penting, wanita berusia lebih 80 tahun hidup dengan yakin dan anggun tanpa bantuan sesiapa. Malam kelima, malam sebelum pulang, Catherine datang ke bilik saya. "Encik Rizal, saya ada sesuatu nak cakap." Dia duduk dengan ekspresi serius. Kami berdua-belas telah berbincang. "Apabila kami pulang ke Amerika, kami akan mendedahkan semua pengalaman ini. Kami akan bercakap dengan media. Kami akan bercakap dengan ahli politik. Kami akan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat Amerika. Kami telah diajar bahawa Amerika adalah negara terkaya di dunia, tetapi itu pembohongan. Kekayaan sebenar bukan wang, ia adalah keselamatan, kebebasan, maruah dan layanan sebagai manusia. Itulah kekayaan sebenar. Malaysia memilikinya. Amerika tidak. Kami mesti memberitahu rakyat Amerika tentang kebenaran ini." Keesokan paginya, kami menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Semua orang menangis. "Kami tidak mahu pulang. Kami mahu datang lagi. Ini adalah tanah air kedua saya." Catherine berkata akhirnya, "Encik Rizal, janji, kami pasti akan kembali dan kami akan membawa lebih ramai orang Amerika. Kami akan membiarkan lebih ramai orang mengalami kebenatan ini." Pesawat berlepas. Semua orang memandang keluar tingkap, melihat bandar Kuala Lumpur sehingga akhir. Sehari selepas tiba di New York, Catherine mengadakan sidang akhbar. The New York Times, CNN, NBC semua media utama berkumpul. "Saya percaya selama 72 tahun bahawa Amerika adalah yang terbaik di dunia. Tetapi selepas 5 hari di Kuala Lumpur, kepercayaan itu runtuh sepenuhnya. Di Amerika, seorang wanita berusia 70 tahun tidak boleh keluar seorang diri pada waktu malam. Tetapi di Kuala Lumpur, seorang wanita berusia 80 tahun berjalan anjingnya seorang diri pada tengah malam. Di Amerika, ambulans dan hospital mengenakan bayaran lebih RM10,000. Tetapi di Kuala Lumpur, kami mendapat rawatan terbaik dengan RM1,400. Di Amerika, warga emas dianggap sebagai beban. Tetapi di Kuala Lumpur, warga emas paling dihormati. Kami, rakyat Amerika, telah ditipu oleh negara kami. Apakah negara maju yang sebenar? Kuala Lumpur telah mengajar kami." Sidang akhbar ini mengejutkan seluruh Amerika. Keesokan harinya, muka depan The New York Times menulis, "Kekayaan Amerika adalah fantasi. Kekayaan sebenar ada di Kuala Lumpur." Margaret memberi keterangan di hadapan Jawatan Kuasa Kehakiman Senat. "Saya telah mempertahankan sistem kehakiman Amerika selama 40 tahun. Tetapi kini saya katakan, berbanding dengan sistem sosial Malaysia, Amerika adalah negara yang gagal." Elizabeth memberi keterangan di hadapan Jawatan Kuasa Pembaharuan Penjagaan Kesihatan. "Suami saya pakar kardiologi. Dia telah mengenakan bayaran berpuluh-puluh ribu ringgit kepada pesakit. Kami fikir itu betul. Tetapi selepas melihat sistem perubatan Malaysia, kami sedar kami silap." Keterangan ini mencetuskan perdebatan mengenai pembaharuan penjagaan kesihatan di seluruh negara. 3 bulan kemudian, Kongres Amerika memutuskan untuk menghantar delegasi untuk menyiasat sistem sosial Malaysia. Setahun kemudian, Catherine dan 12 orang itu melawat Kuala Lumpur lagi, membawa keluarga mereka, kali ini untuk penginapan selama 2 minggu, dan mereka berkata, "Ini adalah tanah air kedua kami. Kami mahu menghabiskan sisa hidup kami di sini." Kisah ini masih diceritakan di Amerika. Kisah 5 hari apabila 12 wanita kaya New York mengubah pandangan hidup mereka di Kuala Lumpur. Kisah hari ini setakat ini. Apa pendapat anda tentang 5 hari yang mengejutkan yang dialami oleh wanita kelas atasan New York di Kuala Lumpur dan kesan yang tidak pernah berlaku sebelum ini kepada masyarakat Amerika? Sila tinggalkan komen sokongan anda untuk watak utama cerita ini. Jika anda menyukai cerita ini, sila like dan subscribe. Terima kasih kerana menonton.